Hai, Assalamualaikum. Tak sia-sia ya. Kita beli pisang banyak. Tadi saya buat kek. Makan lagi. Lepas tu buat apam pisang lagi. Sambil-sambil tu kita makan. Lepas tu ada lagi bakinya. Dah pun masak ranum hari ni. Tapi tak apalah, masak ranum pun kita boleh buat cekodok ya. Macam tu juga dengan pokok pisang. Kalau kita tanam takkan rugi. Dia beranak-anak. Sampai bila-bila takkan putus. Daun pisang, kalau buah dia kita boleh masak lemak, buat kerepek, buat kuih, serba ni ke. Ya. Okeylah. Tak mau panjang sangat cakap, jom kita teruskan. Kita nak buat cokodok petang ni. Kita buat cokodok lebihan pisang itu hari. Ni dah masak lebu dah. Masak ranum sungguh-sungguh macam ni. Okey. Nampak kulit dia ni memang macam ni lebam-lebam, tapi isi dia tetap elok. Kulitnya memang nampak buruk sikit, tapi isi dia elok. Tengok ni. Masak ranum. Nampak? Nampak kalau yang lebam-lebam macam ni, dia tak busuk benarnya. Cuma dia lebam je sebab dia terlampau masak kan. Kita buanglah sikit. Dia tak masam pisang ni. Nampak tu. Okey, jom kita lenyek pisang ni. Kalau kita buat cokodok, tak perlu kita blender ya. Kita lenyek-lenyek gini je. Sebab pisang ni dah masak ranum. Bila dia masak ranum, nampak dia lembik. Okey, macam ni. Halus dah. Okey, kalau cara orang dulu, dia masukkan tepung beras, tepung gandum dan gula, garam macam itulah orang dulu. Dia tak ada masukkan soda ya. Ini tepung gandum 8 sudu makan. Tepung soda tak penuh, sikit saja. Ni tepung beras. Tepung beras ni nampak 2 sudu sahaja. Sikit garam dan gula. Kalau tak suka manis, tak payah bergula sebab pisang ni pun dah manis. Okey, ni saya masukkan 3 sudu ni. Jangan tambah air, cukup macam ni. Okey, nampak? Adunan cokodok kita macam ni. Okey, dah siap. Kita kalau buat cokodok, minyak mesti banyak ya. Saya sebut kuih cokodok. Orang lain sebut kuih jemput pisang. Okey, minyak kita dah panas ya. Okey, ni adunan pisang kita tadi. Mula-mula sekali dibasuh tangan, basahkan tangan macam ni. Setengah orang dia pakai sudu. Ada yang pakai sarung tangan. Ikutlah ya keselesaan masing-masing. Tapi saya memang macam ni lah. Dari dulu kini selamanya. Inilah air tangan isteri dan ibu pada anak-anak saya. Ya. Nampak ni. Saya ambil macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dekat-dekat, tak jauh. Kalau pakai sudu, dia takkan jadi bulat. Dia jadi memanjang. Nanti ada pula kata, Cak ni guna tangan kidal. Tak. Nampak tangan kiri kanan bergerak ya. Kita buat cokodok ni api yang kuat ya. Api sedang-sedang sahaja. Kalau api kuat nanti tak dan apa dia dah rentung. Dalamnya tak masak. Dia api slow, dia pun masak pun slow. Sekata je sampai ke dalam. Orang Melayu cakap apa ya? Yang luarnya masak tapi dalam tu tak masak. Macam aku main sikit bawah tu. Kalau orang Banjar cakap masak laburan. Tu orang Banjar lah cakap. Kasar bunyinya. Masak laburan. Sebab api kuat. Okey, nampak ni cokodok kita dah garing macam ni. Okey, kita angkat. Okey, cokodok kita dah siap ya. Nampak ni rupa dia. Cokodok kita. Jom kita cucuk-cucuk. Teringatlah zaman Cik Ani niaga dulu. Kita sediakan ni lidi sate ya. Zaman dulu-dulu Cik Ani niaga gini.
Cucuk lah. Macam ni. 25 sen, 3 biji. Tahun 2000. Cik Ani niaga cukup duk. Banyak ni. 25 sen. Selamat mencuba. RM2. RM2.